bersedia. Dah. Asal kau sini. Nanti orang dengar. Alay itu kerja kat sini. Yang kau bisik juga kenapa? Dah kau bisik, aku bisik lah. Ini bukan bisik, ini kuat. Alamak, Syuk. Kau mikir apa? Tak. Ada cara dia. Nampak senang tak? Senang tak? Hei! Kau masuk ke mana? Tepi tu tak kunci, aku masuklah. Ya ke? Dah, tunggu. Takut. Koyak ni. Yang baik bosi, oi. Aduh. Pedih. Mana semua? Sana. Aduh, pedih ni. Wah, kejam. Kai? Oh, ya. Tok. Sihat? Alhamdulillah. Apa sih? Minum ais, Tok. Sila duduk, Tok. Ya. Tak, Bali panas satu. Okey. Kau senyap sikit boleh tak, Syukri? Nyamuk lah. Takkan pula tambah muka aku sendiri kot. Cuba kau pakai tampar pakai kaki. Kan senyap. Apa lagi tu? Lambar. Mana kau dapat? Aku ambil bawa mati kau. Aku baby. Iyo. Aku tak tahu nak cakap yang macam mana bangangnya. Jadi, ada apa yang boleh saya tolong? Tolong. Sebenarnya, Tok, saya dah pergi kusuk-kusuk dah ni. Saya tak boleh selesai masalah saya ni. Lagi-lagi saya kena cari wang pendahuluan tu. Saya rasa, Tok, dalam 2 minggu, saya tak sempat nak cari pejabat baru. Awak rasa kalau saya bagi awak pakai dulu tanpa wang pendahuluan, ada masalah? Saya rasa tak ada masalah. Boleh? Kami datang nak bagi amaran, tak saya tanya dia. Ni, penyamun tarbos. Ini satu isteri saja saya ada lah. Orang mau wang kan? Boleh saya kecil. Kami tanah wang anda. Kenal siapa kami? Mana mata buta ke apa? Mana boleh tengok topeng lah. Jangan kerek sangat. Kami lah kumpulan gigitan orang sampai mati. Takut tak? Tak saya tanya dia. Dengar sini ya. Tutup mana? Dengar sini. Kami nak bagi amaran. Jangan pindahkan cuci-cuci services dari kedai sewa anda. Tak saya tanya dia. Sekarang lagi. Garang lagi. Takut tak? Mana ada takut dia tu? Dia sudah cengkel lah. Kau ni kenapa? Cepat. Terima kasih. Kau berdua ni nak apa sebenarnya, ha?
Cuma saya nak awak rahsiakan dari Hasbullah. Saya tak nak dia tahu. Kenapa pula, Tok? Hasbullah ni dia nak hidup berdikari. Dia nak belajar hidup sendiri. Kalau dia tahu saya tolong awak, patahlah semangat dia untuk hidup berdikari, kan? Tak menjadi masalah, Tok. Saya akan simpan rahsia Datuk. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Satu lagi. Di pejabat tu masih ada TV, masih ada kerusi, meja. Jadi saya minta awak jaga barang-barang tu macam barang-barang awak sendiri. Boleh? Kita orang nak ni berlatih teater. Apa? Apa ni? Apa ni? Simpan sana. Ini pun. Simpan sana. Hei. Awak jangan takut Kalau awak takut saya pun takut kau. Aku lencing kamu. Bagus. Tak apalah, saya minta dia dulu. Ya? Oh, Tak apa, dah cukup. cukup, Tok. Tak nak ambil minum? Cukup. Terima kasih, Tok. Terima kasih, Tok. Terima kasih, Tok. Terima kasih. Sila. Ya. Awak kereta ni, Tok. Mesti mahal ya. Ya. Oh. Halo, Mr. Wong? Ha? Cuci jangan tak cuci.